Soalan ketiga, wajib tak isteri berhias di rumah? Baik. Dalam bab nafkah ada 3 nafkah asli. Yang pertama wajib. Suami itu bila dia kahwin seorang perempuan, walaupun bini dia gaji dia 3 juta, laki gaji 3,000, wajib juga suami kena tanggung. Suami tak wajib keluar, isteri tak wajib keluar 1 sen pun. 3 perkara. Yang pertama makan minum, yang kedua pakaian, yang ketiga tempat tinggal. Isteri dia ada duit 15 bilion, pakai akak dengan kapal kontena pun seseng tak wajib keluar untuk makan minum, pakaian dan tempat tinggal. Semua wajib atas suami. Kemudian ada 3 lagi nafkah tawabik dia panggil. Yang pertama ubat-ubat, bila sakit barulah wajib suami kena bayar ubat. Yang kedua alat-alat bersih diri, sabun, apa benda kelorok nak sapu rambut, nak nah. Yang ketiga pula alat-alat perhiasan. Dalam kitab Al-Ahkam Al-Mufassal fi Ahkamil Mar'ah, Dr. Abdul Karim Zaidan menjelaskan dengan panjang lebar, wajib tak isteri itu dia berhias untuk suami. Jawabnya hukum asal, suami tak suruh, sunat. Sunat saja. Tapi kalau suami suruh, menjadi wajib. Suami kata awak duduk di rumah, wajib pakai baju baru, wajib pakai gincu, wajib letak eyeshadow, sini undercoat, sini spray clear, wajib kena buat. Hukumnya wajib. Tapi kalau tidak suruh, hukumnya sunat saja. Tapi kita terbalik dia ni. Bila nak pergi office lawa, mulut merah, atas kelopak ni kena molek 3 color. Atas hijau, tengah kuning, bawah ni apa benda merah. Biru tak ada. Dia panggil eyeshadow traffic light. Nampak? Tapi nak keluar rumah, tapi di rumah tidak ada hias langsung. Kadang-kadang rambut pun tidak bersikat. Dah lah rambut tak bersikat, pakai kain buruk pula, nyanda di bocong gas. Nak ingat ke tengah buat main Facebook boleh tahan tak? Duk cabut bulu tiup. Jadi menyebabkan suami tengok tak seronok, lebih suka di luar. Jadi merugikan perempuan itu sendiri. Jadi sebaik-baik isteri, mereka ini yang di rumah pakaiannya macam nak pergi hari raya. Setiap hari pakai lawa. Kerana pakai lawa, bergaya, harum, cantik, menarik perhatian suami. Lagi soalan? Soalan yang lain.